Baik, so 2014 adalah tahun yang sangat penting untuk channel Muaz Malik sebab pada tahun 2014 adalah tahun pertama yang aku upload video dekat dalam channel ni dah. Dan video pertama yang aku upload adalah berkenaan dengan Xiaomi Mi 3. So masa tu aku baru start kan, handphone pun beli sendiri, kita buat atas dasar hobi kan. Dan akhirnya pada tahun 2026 aku berada dekat sini. So sekarang aku berada di Beijing, China, dekat factory kilang Xiaomi. Dan pada hari ni kita akan tengok lah kan, bukan kita lah, aku akan tengok macam mana smartphone Xiaomi dibuat. Aku tak boleh nak share pada korang footage kat dalam tu semua, tapi nanti aku akan cerita lah dengan lebih lanjut apa yang aku buat dekat sini. So sebenarnya aku bukannya baru sampai dekat area Beijing ni lah. Sebenarnya kita orang Xiaomi ada bawa untuk pergi street photography lah untuk sebuah smartphone terbaru Xiaomi yang akan dilancarkan tak lama lagi. Aku tak boleh nak record kan, sebab masa aku tengah record ni masih lagi embargo. Kita orang pergi ke Chongqing kan, dekat Chongqing tu dah ambil gambar macam-macam. Lepas tu ke Beijing untuk pergi ke Xiaomi punya campus dan Xiaomi punya factory smartphone. Dan ya, mula aku tak adalah letak macam apa-apa expectation sangat lah. But bila aku dah masuk sendiri dan tengok sendiri macam mana Xiaomi membuat smartphone diorang daripada zero sampai siap, aku memang agak amazed lah. Dan aku nak kongsi dekat korang pengalaman aku kat sana. Sorry, aku terpaksa minta maaf awal-awal sebab aku tak boleh nak rakam apa yang berlaku dekat dalam factory tu sebab yelah Xiaomi tak bagi kan, tak bagi orang tengok lah kan, sebab benda tu macam kira macam rahsia lah. Tapi aku dapat tengok sendiri dan aku akan cerita dengan lanjut dalam video kali ni. Sekarang ni aku dekat salah satu taman lah, Summer Palace dekat Beijing ni. Besar tempat ni. Okay, so dalam video ni nampak macam tak berapa nak sejuk, tapi kat sini sejuk gila bang. Dia dah hampir nak jadi negatif dah. Walaupun terik macam ni, sebenarnya sejuk nak mampus. Tangan ni tak rasa apa dah ni. Okay, so masa dekat kilang Xiaomi tu, aku punya expectation adalah, yalah biasalah kilang kan, kita membayangkan ada ramai pekerja yang duduk pasang smartphone daripada zero sampai siap. Tapi semua tu memang salah kan. Bila aku pergi sana, Xiaomi dia dah mula mengetengahkan automation punya proses lah, di mana kebanyakannya dia akan gunakan modul-modul, kira macam robot lah kan. Dia ada satu modul yang disambung dan dia jadi automation lah. Maksudnya semuanya tanpa manusia. Manusia hanya digunakan untuk cek kalau berlaku apa, ada silap ke apa ke kan. Dia macam untuk pastikan yang mana tiada sebarang kerosakan lah dalam production tu. Dia just untuk kira maintain je lah. Dia macam usah-usah je lah. So semuanya dibuat secara automation daripada mula sampai siap. Dia ada beberapa tingkat, setiap tingkat tu ikut pada smartphone yang berbeza. Dan yang lagi bestnya aku tanya juga, kalau diorang keluarkan smartphone yang baru, apa perubahan yang akan dibuat, berapa lama masa nak set up untuk ubah balik modul-modul tu untuk cater smartphone yang baru tu. So dia kata dia ambil masa dalam beberapa jam je untuk ubah. So agak menarik lah. Jadi kalau dulu dalam masa sejam dia boleh buat dalam 300 lebih je smartphone, dengan fungsi modul automation ni dia boleh buat dalam 600 something smartphone dalam masa 1 jam. 2 kali ganda lebih pantas. Okay Fik, aku ada soalan untuk kau. Apa pendapat kau pasal automation factory yang kau tengok semalam? Sejuk. Okay, so kalau pendapat aku, kau tanya aku, bagi aku mind blown gila lah. Sebab aku dulu aku pernah kerja as a operator gila kan. So bila aku tengok, this is a next level lah. Sejam 600 pun siap untuk pasaran global. Kau tak gila? Aku rasa gila lah. Kau dah sejuk kan? Sejuk. Kau tahu sejuk. Selain daripada betapa lajunya diorang menghasilkan satu smartphone, other than that, apa yang memang bagus adalah every single phone tu akan buat testing. Kalau testing tak pas, memang fail. Setiap screen dia akan check. Dia akan check dia punya durability. Dia akan check dengan touch screen. Kalau pas, dia akan pergi depan. Kalau tak pas, habis. Jadi apa yang menarik dekat kilang Smart Factory Xiaomi ni ialah salah satu dia punya, macam korang tahu yang dia buat phone dalam masa 8 saat tu. Dan satu lagi yang saya suka adalah dia punya software, yang Xiaomi sendiri bina software tu untuk buat telefon tu. Jadi semua bahagian lah Xiaomi boleh monitor, dan semua bahagian yang Xiaomi boleh tahu mana bahagian yang rosak ke, mana bahagian yang tak jalan ke. Dari situ nampak betapa canggihnya lah Xiaomi punya software dalam kilang tu sendiri. Dia kira
optimize lah kan. Sangat optimize. Bagi aku yang paling menarik lah, walaupun diorang dah tukar 100% mesin pakai yang kata robotik lah kan, but there's some part orang berapa percentage kat situ ada masih lagi ada orang yang guna buat lah QA atau QC lah kat situ kan, untuk check quality control lah, tengok apa barang ni okey ke tak, dia check. Dia tak ramai, but walaupun orang kata 100% akan di replace, kena manusia sendiri, dia kena ada human touch juga. Sebab kalau tak human touch, kita tak tahu benda tu ada error ke tak, sebab kita kena pegang sendiri. Dah manusia pegang baru dia tahu barang tu elok ke tak. Okay Adam, selaku wakil Xiaomi Malaysia, why you bawa kita orang ni semua datang ke Beijing untuk pergi tengok factory Xiaomi? So that you can understand our factory, which is over 90% automated, how we make our phones. And in every few seconds, satu phone dibuat. Doesn't matter ke Xiaomi ke Redmi ke. And also our quality, how it's done, how we QC, how each part is checked nicely. In one section, you boleh nampak the phones are being tested while watching football. And satu lagi, of course lah kan, kita ada photography session untuk smartphone yang tak boleh nak cakap dalam video ni. Betul lah, tak boleh cakap lah. Rahsia lah. Itu kita akan cover nantilah. Tapi itulah sebenarnya benda yang aku nak kongsikan adalah macam aku cakap tadi lah. Aku sangat berterima kasih lah dengan Xiaomi sebab memberi peluang ni kepada Muaz balik kan. Aku pun tak sangka yang aku akan sampai sini. Agak emosional jugalah bila aku keluar pergi tengok hasil proses tu. Aku tak sangka yang aku akan sampai ke tahap ni, yang mana daripada mula dengan hobi saja, dan kemudian sekarang benda ni dah jadi satu profession dah untuk aku. Dan aku pergi sendiri tengok macam mana dia orang keluarkan smartphone tu daripada mula sampai siap. Aku tak tahu aku nak kata sedih ke happy ke, aku pun tak tahu. Dia macam sebab lah. Aku rasa sebab adalah perkataan yang paling sesuai kot. Dia buat aku rasa macam terharu lah, yang mana dapat diberi peluang ni. Janganlah nangis kat sini kan. Oi, malu ramai orang. Dah lah sejuk. Nanti kan beku mata aku ni kalau nangis kat sini. Tapi itulah perasaan aku sepanjang aku berada dekat sini. So sebenarnya video ni aku tak tahu, aku tak ada terfikir pun nak buat video ni, sebab tujuan datang ke China ni, ke Chongqing, ke Beijing ni adalah untuk tujuan yang lain sebenarnya kan, yang mana aku tak boleh nak disclose sekarang lah. Tak lama lagi aku akan cerita dengan lebih lanjut bila embargo dah diluluskan lah, maksudnya aku dah boleh keluarkan apa yang aku simpan ni kan dalam poket aku ni. Tapi itulah sedikit yang korang perlu tahu, yang mana apa yang berlaku dekat Beijing ni, apa yang berlaku dekat kampus, apa yang berlaku dekat Xiaomi Factory, yang mana tempat smartphone dilahirkan untuk satu dunia. Terima kasih Xiaomi sebab bawa Muaz Malik ke sini. So aku rasa sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Aku tak boleh nak menari kat sini sebab ramai orang kat belakang ni, so macam malu sikit lah. So bye.